Saya malas nak ulas. Inilah isu politik ni. Peristiwa memali ni. Dah tanya juga, tadi dah tanya dah. Dah. Saya sebut umum siapa nak sujud, tak mau sujud tak apa. Peristiwa Mali salah siapa? Tak tahu salah siapa lah. Tetapi kalau tanya saya ingat hadis yang kita baca hari itu. Satu orang yang telah cedera kepala dia yang kita baca. Dia tak boleh berwuduk, cedera. Dia tanya kepada sahabat-sahabat lain, adakah bagi aku ni kelonggaran, rukhsah an atayammam, untuk aku bertayamum? Dia kata, la, tak ada. Faghtasal, dia pun mandi. Bila dia mandi, famat, dia berhati. Kepala dia cedera, dia tanya sahabat-sahabat Nabi, ada di kalangan, tak boleh ke aku tak mandi, bertayamum je? Mati dia. Dan hadis Abu Daud. Berita sampai kepada Nabi. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, maka Allah membunuh mereka. Padahal mereka bukan membunuh. Mereka beri fatwa yang menyebabkan dia tu terbunuh. Sesiapa saja yang memberi fatwa sehingga orang lain terbunuh, qatalahumullah, maka mereka dibunuh oleh Allah. Nabi yang kata. Saya tak mahu ulas dalam, tuan-tuan faham setakat banyak tu. Siapa yang mengeluarkan fatwa sehingga orang tampil untuk membunuh orang dan bertempur sesama Islam tanpa sebab, dia menanggung dosa itu. Bagi yang mengeluarkan fatwa itu. Bagi yang mengeluarkan fatwa itu.